Malam tu aku pulang awal. Kepala aku serabut. Terlalu banyak perkara yang bermain. Terlalu banyak persoalan yang tak terjawab. Tiba-tiba aku rasa ada sesuatu dalam bilik. Macam ada yang bernafas tapi tak kelihatan. Aku cuba abaikan. Fikir mungkin penat, stres. Aku pergi mandi. Cuaca malam tu sejuk. Sama macam hati orang yang dah tak peduli. Lepas mandi, aku cuba tidur. Tapi susah. Jiwa aku penat, tapi tubuh aku tak nak lena. Tiba-tiba aku dengar muzik dari bawah. Kuat. Aku marah. Aku turun, hempas pintu. Tapi ruang tamu kosong. TV tak terbuka. Tak ada sesiapa. Sunyi. Muzik berhenti serta-merta. Aku naik semula. Cuba tenangkan diri. Aku hubungi Abu. Dia masih di pejabat. Aku paksa diri untuk tidur. Biasanya ubat batuk membantu. Malam tu tak. Aku turun minum ubat tu sebotol penuh. Tapi pintu peti ais tertutup sendiri. Aku jerit naik atas semula. Beberapa minit kemudian Abu sampai. Dia mandi di bilik air atas. Aku marah sebab bising. Tapi bila aku tegur, Abu kata dia baru sampai. Katanya aku tidur masa tu. Aku bingung. Kami berbual. Abu tenangkan aku. Tapi tiba-tiba terdengar suara bayi menangis dari luar. Kami keluar. Aku nampak susuk tubuh seseorang lari. Kami kejar tapi dia hilang. Di bawah kereta, kami jumpa bayi. Masih hidup. Dibalut kain batik. Abu ajak ke hospital. Tapi masa dalam kereta, aku rasa lain macam. Jantung aku laju. Aku pandang bayi itu dan tanpa fikir panjang, aku campak bayi itu ke dalam hutan. Abu marah, tapi dia tak tahu yang aku nampak bukan bayi. Aku nampak batu nisan, terukir nama aku sendiri. Esoknya, aku demam panas. Ustaz datang rawat. Katanya, ada orang sihir aku. Nak buat aku gila. Tapi Allah lindungi aku. Malam tu, bukan sekadar gangguan, tapi tanda. Ada yang dengki, ada yang cuba jatuhkan aku. Dan di sebalik semua tu, aku kehilangan orang yang aku paling sayang. Dalam waktu aku paling perlukan dia. Dia pergi. Aku cuma minta satu benda sekarang. Doakan aku. Doakan supaya semuanya berakhir. Sebab kadang-kadang orang macam aku tak perlukan jawapan. Cuma sedikit ketenangan.